Apa khabar, wahai peminat Naruto? Siapa kat sini pernah tengok anime dia yang karakter dia pernah dibuat manga dia sendiri, iaitu Battle Lee. Ya, Battle Lee ni macam Naruto lah. Ya, bezanya ibu bapa dia. Ya, Battle Lee tu nama sebuah clan lah, clan dia. Ya, maksudnya kening tebal kot. Ya, saya tak tahulah. Battle Guy, Battle Lee. Ya, mereka satu clan, katanya bukan keluarga. Ya, itu nama claim je, bukan nama keluarga. Jadi, untuk tu jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng kalau anda faham lah. Ya, untuk Battle Lee ni, untuk Lee ni, apa ni, karakter Lee ni, Battle Lee, Battle Guy. Ya, dia ni bukannya anak Guy memang rambut sama. Kalau kita tengok rambut, memang sama. Orang kata rambut sama mesti anak beranak kan? Kepala otak kau. Rambut tu hanya perlu dipotong, bukan patut bagi mirip. Apa tah? Ya, entah apa orang fikir rambut sama. Ya, padahal hanya gaya tiru saja. Ya, ramai tertanya, adakah Tenten adalah isi Lee? Ya, sebab tak betul pun Lee kahwin dengan siapa. Tapi kalau tengok mata memang mirip dengan Tenten lah. Ya, kalau tengok anak Lee ni mirip mata dia dengan Tenten. Sebab kalau kawan dia dah mati, tinggal yang ni je lah kawan dia untuk dikahwin ni. Nak buat macam mana? Terima je lah jodoh. Ya, walaupun orang tu kita tak cinta, apa yang kita cinta tak selalunya kita akan dapat. Apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan, tak selalunya akan dapat cinta. Ya, kena terima je lah nasibnya. Okey, untuk Lee ni, dia ni tak adalah cita-cita nak jadi Hokage. Cuma nak buktikan tak apa Jujutsu dia boleh jadi kuat. Ya, bagi saya dia ni macam Bruce Lee lah, guna nunchaku untuk berlawan. Yang baju dia, ya, apa ni, kalau tengok baju dia tak berapa sesuai. Tak berapa sesuai macam mana? Ya, tak berapa sesuai lah nak pakai kat dunia nyata. Ya, itu sajalah. Kalau tengok baju memang tak sesuai lah dengan dunia nyata. Okey, siapa yang setuju sila tekan butang subscribe atau loceng. Ya, sebab baju Battle Lee ni tak sesuai. Ya, macam mana nak buka ni? Sebab saya pernah tengok Battle Guy, Battle Lee ni, anak dia, ya, pernah buka tu untuk dijahit. Ya, bukannya kena pakai kain tolar ni untuk tutup badan dia. Ya, itu dah buktikan yang baju tu tak boleh pakai kat dunia nyata. Ya. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng kalau anda faham. Okey, untuk Lee ni, Battle Lee ni agak bagus lah. Manga dia, jalan cerita dia. Ya, sebenarnya saya agak kesian juga dengan Lee ni. Tak pernah diberitahu siapa orang tua dia. Adakah dia serasib dengan Naruto? Ataupun dia ni anak kepada Battle Guy? Kalau penyiasat saya, tak. Okey, sila komen. Ya, sila komen kalau ni siapa jodoh dia sebenarnya. Sebenarnya Lee ni peluang untuk jadi Hokage bagi saya lah. Sebab dia pernah kalahkan Gaara, Jinchuriki ekor 1. Ya, jadi bagi saya dia ni layak jadi Hokage ke 10. Ya, nombor 10 sesuai lah. Nombor 9 tak tahulah. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng kalau anda faham lah maksudnya. Okey lah, untuk Lee ni, ya, dia ni kawan kepada apa tah? Ya, entah kenapa saya rasa dia mirip dengan Naruto. Mungkin sebab orang tua dia tak pernah muncul. Yang mungkin sebab dia ada kawan yang mata dia lebih hebat daripada mata Sasuke. Ya, Guy, Lee, Battle Lee ni, dia ada kawan nama Tenten tu, patutnya bahas dulu. Okey, bye bye, itu saya cakap.